Hello? Ali, ada kecemasan. Cepat datang sekarang. Hantar lokasi. Misi apa kat sini? Agak tertinggal wallet lagi ke? Oh? Taklah. Tunggu Alicia kejap. Uncle, betul ke Mama dulu kerja nurse? Apa sebab kau tiba-tiba tanya macam tu? Saya terjumpa ni. Masa kemas barang Mama. Ada apa dalam ni? Kena ke masuk ikut sini? Ica? Itu Ica ke? Hai Uncle Rajesh. Oh my god! Razman, Rahul! Ica sudah sampai! Sini! Panas! Ayo, mana kamu sudah pergi? Kenapa banyak lama tak ada mari? Tengok, sudah kurus. Mana Uncle Rahul? Dai, Rahul! Sinilah. Ayo, sudah mula dia punya drama Tamil. Kamu pergi pujuk dia cepat. Uncle, kenapa diorang panggil Alicia Ica? Ni semua geng lama General Rama. Diorang ni dululah yang sama-sama jaga Alicia masa dia kecil. Oh. Dah. Nasi goreng kampung, telur mata. Tapi tak nak telur. 3. Hah? Telur mata tapi tak nak... Pagi-pagi perut sudah lapar. Mari sini anda ambil dah. Dari kau, video kau, ekskusen kau. Mau pergi mana tu? Pagang kuat-kuat. Ha? Jadi satu lagu kasih bersama tu. Paling harga, masnya harga. Kau dekat, makan jika depan. Pada kalian dekat dalam mereka. Uncle, kita kat mana ni? Wah. Macam? Inilah HQ Mata. Jap. HQ Mata kat bawah restoran Mama. Kalau kau nak tahu, HQ ni betul-betul kat bawah bangunan perdana. Kenapa kita tak pernah datang sini sebelum ni? Kau je yang tak pernah. Hanya misi yang paling penting akan dilaksanakan dari HQ. Mana je ni? Sinilah. Saya harap kamu semua sudah sedia. Kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberaya. General, betul-betul kat sini. Jangan main-main.
Analisa menunjukkan terdapat sisa azurium dari bahan letupan yang digunakan. Namun, senjata dan perisai mereka tidak seperti apa yang kita pernah lihat sebelum ini. Ia sememangnya bukan buatan Cyberaya. Serangan dari luar? Ada yang nak perang ke? Boleh coba kalau berani. Macam mana dia boleh masuk? Tak apa ke bukan ejen ke HQ? Siapa budak ingusan ni? Kamu tak tahu ke? Saya yang tubuhkan mata ni semasa saya mula bangunkan Cyberaya dulu. Jadi dalam erti kata lain, kamu semua kerja untuk saya. Maaf Datuk, dia tak tahu. Jadi apa rancangan bernas kamu? Tugas kamu semua adalah untuk memburu mereka yang bertanggung jawab ke atas serangan semalam. Intel kita mendapati ada jualan senjata haram yang akan berlangsung sekitar Cyber Square malam ini. Saya fikir kamu masih ingat dengan Abang Bear. Kami akan jemput dia datang. Janji tak kacau saya buat kerja? Sudah. General, Ya, Ejen Bakar. pasal Ali, dia dah mula bertanya. Sedap lagu ni. Nak serang madamku? Aku datang nak angkat order saja. Lu ada ke tak ada? Jangan marah madamku. Sekali-sekala bini bagi lesen. Ini recon ke Ori? Hei, apa pula tanya lagu tu? Kalau tak saya tak apa lah. Abang ada banyak customer lain. Oi, sorry Bear. Dia kata bawa makanan, tapi tak ada siapa order. Benda ke apa tu? Burger buru. Huh, bawa sini cepat. Oh, sekarang! Alamak. Serang. Settle ke semua! Ali, kau tolong je bakar. Bombe! Mapaku! Letakkan barang tu kalau kau nak selamat. Nak ni! Bagi balik barang aku! Sedekah je lah. Korang pakai benda ni, membazir je nanti. Bagi balik! Jangan apakan dia. Alik, Surya, korang gerak dulu. Sorry, Alicia.